Peng beri amaran jangan tunggang isu agama. Bandar Baru Bangi, Datuk Seri Anwar Ibrahim, memberi amaran supaya parti-parti politik di negara ini tidak menunggang isu agama dan kaum untuk kepentingan peribadi. Perdana Menteri menegaskan, perbuatan itu akhirnya akan memusnahkan keharmonian kaum dan rakyat. Beliau turut mengingatkan bahawa isu agama tidak boleh dijadikan senjata politik kerana tindakan sedemikian, seperti membakar diri sendiri. Di bulan Ramadan dan hari Jumaat yang mulia ini, kita mahu memberi pandangan serta nasihat kepada rakyat agar tidak melanggar jalur, peraturan dan hukum dalam isu kaum dan agama, terutamanya pimpinan mana-mana parti atau masyarakat. Jangan isu ini untuk kepentingan peribadi kerana jika diteruskan, ia akan membakar dan memusnahkan rakyat, katanya kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Keras Jenang. Di sini hari ini,